Selamat datang. Duduklah dengan selesa, pejamkan mata anda dan bersiap sedia untuk suatu pengembaraan. Kita semua tahu frasa terkenal daripada dunia perfilman. Di angkasa lepas, tiada siapa yang akan mendengar jeritan anda. Frasa ini telah menjadi lambang kesunyian mutlak yang menusuk kalbu dalam ruang tanpa udara. Dari sudut pandangan fizik, ia adalah benar. Bunyi seperti yang kita fahami adalah getaran medium sama ada udara atau air. Dalam hampa gas, ia tiada ruang untuk merambat. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda itu bukanlah keseluruhan kebenaran? Bagaimana jika alam semesta sebenarnya penuh dengan muzik yang dimainkan menggunakan instrumen yang tidak kelihatan pada mata kita dan mengeluarkan bunyi yang tidak dapat dikesan oleh telinga kita? Angkasa lepas tidak membisu. Ia berbisik, berdesing, menyanyi dan berdentum. Dalam kuliah tidur ini, kita akan belajar bagaimana untuk mendengar. Kita akan mengembara merentasi bintang untuk menyerap simfoni rahsia mereka yang tersembunyi dalam gelombang radio, sinar X dan bahkan dalam fabrik ruang masa itu sendiri. Bersedialah untuk mengetahui mengapa ruang angkasa sebenarnya berbisik dengan bunyi yang tidak didengari oleh sesiapa pun. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam angkasa, mari kita berhenti sebentar untuk memahami mengapa kita tidak dapat mendengarnya secara langsung. Bayangkan sebuah loceng. Apabila anda memukulnya, ia mula bergetar. Getaran ini menyebabkan molekul udara di sekelilingnya turut bergetar, memampat dan mengembang. Gelombang mampatan dan pengembangan ini merambat di udara dan apabila sampai ke telinga kita, ia menggegarkan gegendang telinga. Otak kemudian mentafsirkan getaran ini sebagai bunyi. Kata kunci di sini ialah udara. Bunyi memerlukan medium untuk bergerak. Ia boleh merambat melalui gas, cecair atau pepejal. Namun, angkasa lepas adalah hampir hampa gas yang sempurna. Di sana, di antara bintang dan galaksi, molekul jirim sangat jarang sehinggakan gelombang bunyi tidak dapat dipindahkan dari satu molekul ke molekul yang lain. Jarak antara molekul-molekul itu mungkin meter atau bahkan berkilometer. Itulah sebabnya pertempuran angkasa dalam filem yang penuh dengan letupan dan dentuman hanyalah fantasi yang indah. Realitinya, keheningan mutlak akan menyeselubungi. Tetapi alam semesta telah menemui cara komunikasi yang lain daripada gelombang bunyi. Ia menggunakan gelombang elektromagnet, cahaya, gelombang radio, sinaran inframerah dan sinar X. Gelombang ini tidak memerlukan medium dan boleh mengembara melalui hampa gas selama berbilion-bilion tahun. Dan gelombang inilah yang membawa maklumat tentang objek-objek yang paling jauh dan paling misteri. Para saintis telah belajar untuk memintas isyarat-isyarat ini menggunakan radioteleskop gergasi dan mengubahnya menjadi bunyi. Proses ini dipanggil sonification. Kita tidak mendengar angkasa lepas secara terus, kita mendengar terjemahannya ke dalam bahasa bunyi yang kita fahami, dan terjemahan ini membuka lembaran baharu tentang alam semesta yang tidak kelihatan tetapi kini boleh didengari. Baiklah, mari kita mulakan pengembaraan kita dengan bunyi-bunyi kosmik yang paling dekat, yang terhasil betul-betul di sekeliling planet kita sendiri. Bayangkan bumi, selain diselubungi atmosfera, juga dikelilingi oleh medan pelindungan yang tidak kelihatan, iaitu magnetosfera. Gelembung magnet gergasi ini melindungi kita daripada aliran zarah bercas yang merosakkan dari matahari yang kita kenali sebagai angin suria.
Apabila angin suria ini melanggar magnetosfera, ia bukan sekadar melaluinya, tetapi ia membuatkan medan itu bergetar, menyanyi dan berderak, seolah-olah tali harpa kosmik gergasi sedang dipetik. Bunyi-bunyi ini sudah tentu bukan bunyi akustik, tetapi elektromagnetik. Namun, satelit yang dilengkapi dengan instrumen khas mampu merakamnya. Para saintis memanggil fenomena ini sebagai gelombang koral atau koir kosmik. Jika rakaman ini ditukar kepada julat yang boleh kita dengar, kita akan mendengar sesuatu yang menyerupai kicauan, sekumpulan burung dari dunia lain, siulan dan bunyi lolongan yang misteri. Ia kedengaran seperti runut bunyi filem sains fiksyen lama. Tetapi inilah suara sebenar interaksi antara dunia kita dengan kosmos. Gelombang ini begitu kuat sehingga kadang-kala ia menghujankan zarah dari lingkaran sinaran bumi ke atmosfera, menyebabkan cahaya aurora. Jadi, pada masa akan datang, apabila anda melihat jalur hijau dan ungu cahaya aurora yang berkilauan di langit, ketahuilah, anda bukan sahaja melihat, malah dalam erti kata lain, anda dapat membayangkan bagaimana tarian kosmik yang megah ini berbunyi. Inilah bunyi kosmos yang pertama dan mungkin yang paling akrab bagi kita, lagu planet kita sendiri yang melindungi kita daripada angin ganas alam semesta. Ini adalah peringatan berterusan bahawa kita hidup di dalam sistem yang dinamik, hidup dan penuh dengan proses yang tidak kelihatan tetapi nyata. Kita bergerak sedikit jauh ke planet gergasi gas. Dalam sistem suria kita, Mushitari dan Zuhal, kedua-dua planet ini adalah penjana semula. Jadi, bagi isyarat radio alam, medan magnet yang sangat kuat digabungkan dengan atmosfera yang sentiasa bergelora, menghasilkan suatu bunyi yang kita boleh panggil sebagai simfoni atau kakofoni yang benar-benar asing. Salah satu fenomen paling terkenal yang dirakam oleh kapal angkasa seperti Voyager dan Cassini ialah apa yang dipanggil atmospheric bersiul atau dalam bahasa Inggeris whistlers. Bunyi ini terhasil daripada kilat yang di atmosfera Mushitari dan Zuhal boleh jadi beribu-ribu kali ganda lebih kuat daripada kilat di bumi. Apabila kilat gergasi itu memancar, ia menjana denyutan radio dengan spektrum frekuensi yang luas. Denyutan ini bergerak melalui plasma mengikut garisan medan magnet planet akan tersebar. Frekuensi tinggi bergerak lebih cepat daripada gelombang frekuensi rendah, menyebabkan ia sampai ke penerima kapal angkasa lebih awal. Apabila isyarat ini ditukarkan kepada bunyi, kita mendengar suatu siulan menurun yang sangat jelas, bunyi bom jatuh dalam filem kartun, atau seperti tembakan laser. Fenomena yang menakjubkan ini membolehkan saintis mengkaji ketumpatan plasma di sekitar planet-planet itu hanya dengan mendengar gemak ribut gergasi ini. Whistlers, alat-alat perakam juga mencatatkan bunyi lain. Sebagai contoh, kilometrik Zuhal, Saturnian Kilometric Radiation. Ini adalah letusan radio intensif yang berkait dengan aurora di Zuhal. Bunyi ini disonikasi, kedengaran seperti rentetan bunyi klik dan retakan yang berdenyut. Perasaan seolah-olah kita sedang mengintip atau mendengar suatu mekanisme makhluk asing. Dengan mendengar rakaman-rakaman ini, kita boleh menutup mata dan membayangkan awan Mushitari yang tidak bersempadan, tempat ribut lama berabad lamanya mengamuk, atau gelang ais Zuhal yang berkelip-kelip di bawah cahaya matahari yang jauh. Semuanya diiringi oleh simfoni radio mereka yang unik dan tersendiri.
Sekarang, kita tinggalkan sempadan sistem suria kita dan halakan perhatian kita kepada bintang-bintang. Bintang mungkin kelihatan seperti titik cahaya yang abadi dan tidak berubah di langit malam. Tetapi sebenarnya, ia adalah berbola plasma gergasi penuh dengan proses yang bergelora. Proses-proses ini juga menghasilkan bunyi atau lebih tepatnya, getaran yang boleh didengar. Bidang sains yang mengkaji fenomena ini dipanggil astroseismologi, sama seperti ahli geologi yang mengkaji lapisan dalaman bumi melalui gelombang seismik gempa bumi. Ahli astronomi pula mengkaji struktur dalaman bintang berdasarkan getaran atau ayunan mereka. Ayunan ini menyebabkan permukaan bintang berdenyut dengan sangat perlahan dan sedikit sahaja mengembang dan mengecut secara berselang-seli. Perubahan kecerahan ini sangat kecil sehingga mustahil dilihat dengan mata kasar. Namun, teleskop sensitif seperti teleskop Kepler mampu merekodkannya. Apabila saintis menganalisis data getaran ini dan mempercepatkannya berjuta-juta kali ganda untuk dipindahkan ke dalam julat pendengaran, terhasillah bunyi yang menakjubkan, bunyi dengungan yang dalam dan bergema. Setiap bintang bernyanyi dengan rentak yang unik. Bintang yang lebih muda, besar dan panas menghasilkan nada yang lebih tinggi, manakala bintang yang lebih tua, sejuk dan gergasi seperti gergasi merah mempunyai bunyi yang rendah dan berdentum, bass. Matahari kita sendiri juga bergetar, mengeluarkan kod kompleks yang terdiri daripada berjuta-juta ayunan berbeza, tetapi nada asasnya terletak sangat rendah, jauh di luar kemampuan pendengaran manusia. Dengan mendengarkan lagu-lagu bintang ini, ahli astronomi boleh menentukan jisim bintang, usianya, komposisi kimianya dan malah apa yang berlaku di terasnya. Ini umpama menjalankan pemeriksaan imbasan ultrabunyi ke atas bintang, walaupun berada pada jarak trilion kilometer darinya. Dengungan bintang yang dalam dan menyeluruh ini bukan sekadar kesan estetik yang indah. Ini adalah suara sebenar kehidupan dalaman tersembunyi mereka, simfoni tindak balas, termonuklear dan aliran perolakan yang bergema kepada kita merentasi jurang masa dan ruang. Di jutaan bunyi bintang terdapat penghibur yang amat istimewa, seakan-akan pemain drum kosmik. Ini dikenali sebagai pulsar. Untuk memahami apakah itu pulsar, bukan sebuah bintang yang jauh lebih besar dan masif daripada matahari kita. Di penghujung hayatnya, ia meletup sebagai supernova. Teras bintang itu kemudiannya diramas oleh graviti sendiri sehingga mencapai ketumpatan yang sukar dipercayai. Bayangkan, cirim sebesar sebuah bandar boleh mencecah berat melebihi berat keseluruhan umat manusia. Beginilah cara bintang neutron dilahirkan. Semasa proses peramasan ini, bintang tersebut ibarat pemain luncur ais yang merapatkan tangan ke badan, mula berputar dengan kelajuan yang menakjubkan, kadangkala mencecah ratusan putaran sesaat. Bintang neutron sedemikian memiliki medan magnet yang sangat kuat yang memancarkan dua alur sinaran radio yang sempit dari kutubnya. Pancaran-pancaran ini apabila berputar bersama bintang akan menyapu langit seperti cahaya dari rumah api. Jika bumi kebetulan berada di laluan salah satu pancaran ini, teleskop radio kita akan mengesan denyutan berkala yang sangat konsisten. Kesan inilah yang kita sebut sebagai pulsar. Apabila ahli astrofizik Jocelyn Bell Burnell pertama kali menemui isyarat sebegini pada tahun 1967, kekerapan dan keteraturannya amat menakjubkan.
Ia secara gurauan dinamakan LGM suatu, singkatan kepada Little Green Man 1, si manusia hijau kecil 1. Para saintis benar-benar mempertimbangkan kemungkinan bahawa isyarat itu berasal daripada tamadun luar angkasa. Namun, tidak lama kemudian lebih banyak pulsar ditemui dan jelaslah bahawa ia adalah fenomena semula jadi. Apabila isyarat daripada pulsar ini disonifikasi, ia bertukar menjadi bunyi ketukan berirama dan jelas, seperti bunyi metronom. Setiap pulsar mempunyai rentak uniknya sendiri yang akan perlahan-lahan melambat mengikut peredaran masa. Ketepatan yang luar biasa ini membolehkan pulsar digunakan sebagai sejenis jam kosmik untuk menguji teori kerelatifan M dan mencari gelombang graviti. Apabila kita mendengar rentak kosmik ini, kita bukan sekadar mendengar bunyi semata-mata. Kita mendengar detik jam paling tepat di alam semesta, peninggalan daripada malapetaka bintang yang paling dahsyat. Selain bintang biasa dan pulsar yang eksotik, alam semesta dipenuhi dengan objek yang benar-benar hebat dan menggerunkan. Mungkin yang paling misteri antara semuanya adalah lubang hitam. Kawasan angkasa ini mempunyai graviti yang sangat dahsyat, sehingga cahaya pun tidak dapat melepaskannya. Selama ini, lubang hitam telah lama dianggap sebagai sinonim kepada kekosongan dan kesunyian mutlak. Pada tahun 2003, ahli astronomi yang bekerja dengan Balai Cerap Sinar X Angkasa Chandra telah membuat penemuan mengejutkan yang mengubah keseluruhan tanggapan kita. Mereka sedang memerhatikan gugusan galaksi gergasi di Buruj Perseus yang terletak kira-kira 20 juta tahun cahaya dari kita. Di tengah-tengah gugusan ini terdapat sebuah lubang hitam supermasif. Ahli astronomi menyedari bahawa gas panas yang memenuhi gugusan itu mempunyai gelombang sepusat menyerupai riak air apabila batu dilontarkan. Gelombang ini ternyata adalah gelombang bunyi. Sumbernya adalah lubang hitam itu sendiri yang secara berkala memancarkan jet zarah yang kuat, iaitu pancutan zarah yang mengganggu gas di sekeliling dan menghasilkan riak bunyi gergasi ini. Para saintis berjaya mengira frekuensi getaran ini. Ia sepadan dengan not B flat, tetapi 57 oktav lebih rendah daripada not C tengah pada piano. Tempoh satu ayunan gelombang ini adalah hampir 10 juta tahun. Ini menjadikannya not yang paling rendah pernah dikesan di alam semesta. Pendengaran kita sudah tentu tidak mampu mengesan getaran infrasonik sedemikian. Namun, jika kita dapat mendengarnya, saintis NASA telah meningkatkan frekuensi isyarat itu sebanyak berpuluh-puluh oktav. Hasilnya ialah bunyi dengung yang dalam, menyeramkan dan seperti dari dunia lain. Ini bukan sekadar tafsiran artistik. Ini adalah bunyi sebenar yang kini merebak dalam gas gugusan galaksi Perseus. Kita sedang mendengar dengungan lubang hitam supermasif, suara yang rendah dan bergemuruh dari salah satu objek paling berkuasa di alam semesta. Lubang hitam bukan sahaja boleh berbunyi melalui gas yang mengelilinginya, malah ia mampu menjana bunyi dengan kaedah yang jauh lebih fundamental melalui getaran jalinan ruang masa itu sendiri. Mengikut teori kerelatifan Einstein, objek berjisim besar akan melengkungkan ruang masa di sekelilingnya. Dan apabila objek yang sangat besar seperti dua lubang hitam atau bintang neutron berputar mengelilingi satu sama lain dan akhirnya bercantum, ia menghasilkan riak dalam ruang masa. Riak ini tersebar ke semua arah pada kelajuan cahaya. Inilah yang kita panggil gelombang graviti.
Untuk sekian lama, ia kekal sebagai ramalan teori semata-mata. Tetapi pada tahun 2015, Badai Cerap LIGO buat pertama kalinya dalam sejarah berjaya mengesan secara langsung gelombang sedemikian. Gelombang ini datang daripada percantuman dua lubang hitam yang berlaku lebih daripada 1 bilion tahun dahulu. Pengesan LIGO ialah instrumen yang sangat sensitif yang mampu mengukur perubahan jarak pada magnitud ribuan kali lebih kecil daripada diameter proton. Apabila gelombang graviti melintasi bumi, ia akan memampat dan meregangkan segala-galanya dalam laluannya untuk seketika, termasuklah lengan pengesan itu sendiri. Isyarat getaran yang direkodkan ini boleh ditukar menjadi gelombang bunyi, dan apa yang kita dengar ialah bunyi pendek dengan nada yang semakin meninggi, seakan-akan capan atau bunyi klik yang saintis panggil sebagai bunyi chirp. Bunyi ini hanya bertahan sekelip mata sahaja, tetapi ia mengandungi maklumat tentang malapetaka kosmik yang dahsyat. Dengan mendengar bunyi chirp ini, kita sedang mendengar kod penamat tarian maut dua lubang hitam. Kita dapat menentukan jisimnya, kelajuan putarannya, dan jumlah tenaga yang dilepaskan dalam bentuk gelombang graviti. Hanya dalam sekelip mata, lebih banyak tenaga dibebaskan daripada yang dipancarkan oleh semua bintang dalam alam semesta digabungkan. Ini bukan sekadar bunyi. Ini adalah getaran alam semesta itu sendiri yang telah sampai kepada kita merentasi lautan masa yang tidak berpenghujung. Kita sudah mendengar planet, bintang dan lohong hitam. Tetapi, bagaimana pula dengan entiti terbesar yang kita boleh bayangkan? Bagaimana pula dengan bunyi kelahiran alam semesta itu sendiri? Semasa letupan besar, sudah tentu tiada udara untuk membawa bunyi. Namun, alam semesta awal bukanlah ruang vakum yang kosong. Pada beberapa ratus ribu tahun pertama selepas kelahirannya, ia dipenuhi oleh plasma yang sangat panas dan sangat tumpat, sejenis subpurba yang terdiri daripada proton, elektron dan foton. Plasma ini sangat tumpat hinggakan cahaya tidak dapat bergerak bebas di dalamnya, sentiasa tersebar oleh zarah-zarah. Dalam sub ini berlakulah proses yang sangat hebat. Jirim gelap menggunakan graviti untuk cuba memampatkan jirim, manakala tekanan foton panas menentang pemampatan tersebut. Pertentangan inilah yang menghasilkan gelombang tekanan gergasi merebak ke seluruh alam semesta muda. Ini sebenarnya adalah gelombang bunyi yang sebenar, cuma mediumnya adalah plasma purba. Ini yang dikenali sebagai ayunan akustik baryonik BEO amat kuat dan sangat panjang, dengan sesetengahnya mencapai ratusan ribu tahun cahaya. Kira-kira 380,000 tahun selepas letupan besar, alam semesta menyejuk secukupnya. Ini membolehkan proton dan elektron bergabung membentuk atom hidrogen. Sejak saat itu, alam semesta menjadi telus kepada cahaya. Foton yang sebelum ini terperangkap dalam plasma, akhirnya dilepaskan dan terbang ke setiap arah. Cahaya pertama ini dapat kita perhatikan hari ini dalam bentuk sinaran latar belakang gelombang mikro, kosmik atau sinaran relik. Pada peta sinaran ini, seolah-olah pada scroll purba, jejak gelombang bunyi tadi telah tercetak. Menganalisis fluktuasi suhu yang sangat kecil ini, para saintis berjaya memulihkan bunyi alam semesta awal. Jika kita memampatkan 380,000 tahun itu menjadi beberapa saat dan meningkatkan frekuensinya, kita akan mendengar deruman yang semakin kuat dan memekakkan telinga yang terhenti secara tiba-tiba pada saat pembebasan cahaya.
Inilah suara alam semesta bayi dengan kelahirannya yang membeku dalam keabadian. Mari kita tinggalkan seketika skala yang terlalu besar dan beralih kepada sesuatu yang lebih dekat dan mungkin lebih mudah kita fahami. Bagaimana kita boleh yakin bahawa semua bunyi yang kita bincangkan ini bukanlah sekadar fantasi saintis atau bunyi rawak semata-mata? Di sinilah matematik dan pemodelan komputer memainkan peranan penting. Proses sonifikasi bukanlah sewenang-wenangnya meletakkan bunyi pada data. Ia adalah kaedah saintifik yang ketat yang bertujuan untuk menyampaikan ciri-ciri isyarat asal setepat mungkin. Bayangkan anda mempunyai graf perubahan kecerahan bintang mengikut masa. Kecerahan itu berfluktuasi, menghasilkan lengkung yang rumit. Untuk mengubahnya menjadi bunyi, kita boleh memadankan paksi masa graf dengan paksi masa fail bunyi. Manakala paksi kecerahan dipadankan dengan kelantangan atau ketinggian nada. Dengan cara ini, puncak kecerahan akan menghasilkan bunyi yang kuat atau tinggi dan penurunan pula akan menghasilkan bunyi yang perlahan atau rendah. Hasilnya, kita memperoleh runut bunyi yang meniru dengan tepat setiap nuansa data asal. Ini membolehkan pendengaran manusia yang secara evolusi sangat mahir mengenal pasti corak dan anomali menganalisis data saintifik dengan cara yang sama sekali baharu. Sebagai contoh, dalam aliran data dari teleskop radio, mungkin tersembunyi isyarat berkala yang lemah daripada pulsar baharu. Secara visual pada graf, ia mungkin hampir tidak kelihatan di tengah-tengah hingar. Tetapi jika data ini disonifikasi, pendengaran kita dapat serta-merta mengesan rentak berulang itu daripada kekacauan. Malah, banyak penemuan telah dibuat hanya melalui pendengaran. Menggunakan kaedah ini, saintis menggunakan sonifikasi bukan hanya untuk mempopularkan sains. Ia adalah alat analisis yang amat berkuasa. Mereka boleh mendengar data angin suria untuk meramalkan ribut geomagnet atau menganalisis bunyi gelombang graviti untuk memahami sifat-sifat lohong hitam. Jadi, apabila anda mendengar suara alam semesta, ketahuilah di sebalik itu bukan hanya nilai puitis tetapi juga sains yang ketat yang mengubah data yang tidak kelihatan menjadi melodi yang bermakna dan penuh maklumat. Kita sedia maklum tentang gelombang radio yang tiba dari pelbagai objek di angkasa lepas. Persoalannya, bagaimana ia terhasil dan dengan cara apa kita menerimanya. Bayangkan sahaja sebuah radio. Apabila anda menalakan radio tersebut pada frekuensi stesen tertentu, anda sebenarnya menangkap gelombang radio yang dipancarkan oleh stesen itu. Alam semesta kita penuh dengan stesen radio semula. Jadi sebegini. Sumbernya termasuklah planet yang berputar, bintang yang meletup, nukleus galaksi yang aktif, malah awan gas sejuk yang terapung di antara bintang. Gelombang radio ini dipancarkan atas pelbagai sebab. Ia mungkin disebabkan oleh pergerakan zarah bercas dalam medan magnet, sinaran Hubble atau peralihan kuantum tertentu dalam struktur atom. Untuk menangkap isyarat yang sangat lemah ini yang telah mengembara ribuan, malah jutaan tahun, kita memerlukan telinga gergasi, iaitu teleskop radio. Berbeza daripada teleskop optik yang mengumpul cahaya tampak, teleskop radio pula terdiri daripada antena parabola yang sangat besar. Ia kelihatan seperti piring satelit, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Diameter yang paling besar boleh mencapai ratusan meter. Tugas utama teleskop ini adalah memfokuskan gelombang radio yang tiba ke satu titik tunggal
di mana terletaknya penerima yang sangat sensitif. Penerima ini berfungsi menguatkan isyarat dan menukarkannya kepada data digital yang kemudiannya boleh dianalisis oleh komputer. Kadang-kala, hanya satu teleskop tidak memadai. Untuk mendapatkan gambaran atau bunyi yang lebih jelas, ahli astronomi menggunakan teknologi interferometri, iaitu menggabungkan isyarat daripada beberapa teleskop radio yang terletak pada jarak yang sangat jauh antara satu sama lain. Secara kolektif, ia bertindak seperti satu teleskop gergasi yang bersaiz sebesar benua atau bahkan seluas seluruh bumi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh projek teleskop ufuk peristiwa, Event Horizon Telescope, yang berjaya mendapatkan imej pertama lubang hitam. Hanya dengan teknologi-teknologi inilah kita mampu menala kepada frekuensi yang tepat untuk mendengar bisikan pulsar, dengungan galaksi mahupun gema letupan besar, mengasingkannya daripada bunyi bising kosmik yang menyeluruh. Setelah kita melihat instrumen-instrumen yang ada, mari kita kembali kepada sumber bunyi. Kali ini, kita akan meninjau kawasan yang paling bergelora dan huru-hara di alam semesta, iaitu sisa-sisa supernova. Apabila bintang yang sangat besar kehabisan bahan apinya, ia akan runtuh, kolaps, sebelum meletup dengan kekuatan yang dahsyat. Letupan ini yang kita kenali sebagai supernova boleh menyinar lebih terang daripada keseluruhan galaksi di mana ia berlaku, walaupun hanya untuk tempoh yang singkat. Letupan tersebut akan menyebarkan jirim bintang ke angkasa di sekelilingnya, bergerak pada kelajuan puluhan ribu kilometer sesaat. Cangkang gas dan debu yang mengembang ini, yang diterangi dari dalam dan dipanaskan oleh gelombang kejutan, inilah yang kita panggil sisa supernova. Salah satu contoh yang paling terkenal ialah nebula ketam, Crab Nebula, yang terbentuk daripada letupan yang diperhatikan oleh ahli astronomi Cina pada tahun 1054. Di tengah-tengah nebula ini terdapat sebuah pulsar yang berputar laju, iaitu pemain drum kosmik yang pernah kita bincangkan dahulu. Namun, nebula itu sendiri juga berbunyi. Ia adalah sumber kuat bagi sinaran radio dan sinar X. Sinaran ini terhasil apabila elektron yang dipecutkan hampir kepada kelajuan cahaya oleh medan magnet pulsar bergerak dalam bentuk lingkaran spiral. Proses ini dikenali sebagai sinaran sinkrotron. Jika kita halakan teleskop radio ke nebula ketam dan menukar datanya kepada bunyi sonifikasi, kita tidak akan mendengar rentak yang jelas seperti bunyi pulsar. Sebaliknya, kita akan mendengar bunyi hiss yang kuat berterusan serupa dengan bunyi radio yang tidak ditala, untuned radio. Hiss ini adalah suara kekacauan, suara tenaga luar biasa yang dilepaskan ketika berlakunya kematian bintang. Dengan mendengar bahagian-bahagian nebula yang berbeza pada frekuensi yang berlainan, saintis dapat memetakan strukturnya, menentukan suhu dan ketumpatan gas, serta memahami bagaimana gelombang kejutan bertindak balas dengan persekitaran antara bintang. Hiss ini bukan sekadar gangguan. Ia adalah dengungan maklumat yang menceritakan kisah detik-detik akhir kehidupan bintang gergasi dan bagaimana sisa-sisa peninggalannya memperkayakan galaksi dengan unsur-unsur berat yang suatu hari nanti akan membentuk bintang dan planet baharu. Selain bentuk bintang yang sedang mati dan rentak pulsar, angkasa lepas juga menyimpan bisikan yang lebih perlahan, namun sama pentingnya. Ini adalah suara gas antara bintang yang sangat dingin
iaitu bahan mentah di mana bintang baharu dilahirkan. Antara bintang kelihatan kosong melompong, tetapi hakikatnya tidak. Ia dipenuhi dengan gas yang sangat jarang, terutamanya hidrogen serta zarah debu mikroskopik. Di kawasan tertentu, gas ini memadat menjadi awan molekul gergasi. Awan ini sangat sejuk, suhunya hanya beberapa puluh darjah Celsius melebihi sifar mutlak. Dalam keadaan seperti ini, atom hidrogen kekal dalam keadaan asasnya, iaitu tidak teruja. Dan di sinilah berlakunya salah satu fenomena yang paling penting bagi radioastronomi. Atom hidrogen terdiri daripada proton dan elektron. Setiap zarah ini mempunyai putaran atau spin tersendiri. Spin ini boleh menuju ke arah yang sama, iaitu selari, atau berlawanan, iaitu anti-parselari. Keadaan spin selari mempunyai sedikit tenaga yang lebih tinggi. Sekali dalam beberapa juta tahun, spin elektron dalam atom hidrogen secara spontan akan terbalik ke keadaan antiparselari yang lebih stabil. Ketika ini berlaku, secebis kecil tenaga dipancarkan dalam bentuk gelombang radio dengan panjang gelombang 21 cm. Kedengaran seperti jumlah yang sangat remeh. Awan antara bintang gergasi mengandungi jumlah atom hidrogen yang tidak terbayangkan, dan secara kolektif mereka menghasilkan pancaran radio yang lemah tetapi dapat dikesan dengan jelas pada frekuensi tetap ini. Dengan menala teleskop radio ke panjang gelombang 21 cm, kita dapat mendengar awan-awan ini. Isyarat yang ditukarkan kepada bunyi itu adalah desisan yang lembut dan sekata. Dengan menganalisis kesan Doppler, iaitu pergeseran frekuensi isyarat ini, ahli astronomi dapat menentukan kelajuan awan tersebut bergerak menghampiri atau menjauhi kita. Ini membolehkan pembinaan peta pertama lengan lingkaran galaksi kita, Bima Sakti. Kita berupaya melihat struktur rumah bintang kita ini, walaupun kita berada di dalamnya, hanya dengan mendengar bisikan perlahan hidrogen sejuk yang hanyut dalam kehampaan kosmik. Mari kita tumpukan perhatian kita sekali lagi kepada matahari, bintang yang menerangi siang kita. Ia mungkin kelihatan seperti sumber cahaya dan haba yang stabil dan berterusan, tetapi sebenarnya ia adalah objek yang sangat dinamik dan kadangkala sangat ganas. Di permukaannya, letusan suria, solar flares dan pelepasan jisim korona, coronal mass ejections, CME, berlaku tanpa henti, iaitu letusan gergasi plasma dan medan magnet. Peristiwa-peristiwa ini menghasilkan aliran zarah bercas dan lonjakan gelombang radio yang kuat. Apabila ia tiba di bumi, ia berpotensi mencetuskan ribut geomagnetik. Teleskop radio yang ditala khusus untuk mengesan aktiviti suria merekodkan lonjakan ini. Melalui proses sonifikasi, menukar data kepada bunyi, letusan ini diterjemahkan menjadi pelbagai jenis bunyi. Ada yang berbunyi seperti letupan kasar, ada yang menyerupai raungan siren, dan ada pula yang seperti kicauan pantas. Bunyi-bunyi ini yang dinamakan letusan radio suria dikelaskan mengikut jenis. Sebagai contoh, letusan jenis 3 yang dikaitkan dengan aliran elektron apabila disonifikasikan menghasilkan bunyi siulan yang cepat dan menurun frekuensinya. Manakala letusan jenis 2 yang berpunca daripada gelombang kejutan yang merambat melalui korona suria, kedengaran seperti dengungan yang perlahan-lahan menurun pisnya dengan mendengar matahari melalui gelombang radio. Saintis dapat menjejaki aktivitinya dalam masa nyata. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu saintifik semata-mata. Letusan suria yang kuat
berpotensi mengganggu operasi satelit, sistem navigasi dan rangkaian elektrik di bumi. Oleh itu, pemantauan radio matahari merupakan komponen kritikal dalam sistem cuaca angkasa, space weather. Ia membantu kita meramalkan dan mengurangkan kesan buruk ribut suria. Letupan dan raungan yang kita dengar dari angkasa lepas ini bukanlah bunyi abstrak semata-mata. Ia adalah suara jiran kita yang paling dekat dan paling berkuasa yang secara langsung mempengaruhi kehidupan dan teknologi kita. Ini adalah peringatan bahawa kita hidup dalam persekitaran yang aktif dan sentiasa berubah dan bahawa matahari kita sendiri memiliki suaranya yang tersendiri dan ia amat menggerunkan. Setakat ini, kita telah membincangkan bunyi yang sama ada kekal seperti dengungan lohong hitam atau berkala seperti denyutan pulsar. Namun, alam semesta ini juga pandai mengejutkan kita. Pada tahun 2007, ahli astronomi menemui jenis isyarat baru yang benar-benar misteri. Ia merupakan denyutan radio yang sangat pendek tetapi luar biasa kuat yang hanya bertahan selama beberapa milisaat. Dalam jangka masa yang sangat singkat itu, ia membebaskan tenaga yang bersamaan dengan tenaga yang dipancarkan oleh matahari dalam masa beberapa hari. Isyarat ini datang dari galaksi yang jauh dan sifatnya pada ketika itu benar-benar tidak dapat difahami. Fenomena ini dinamakan letusan radio pantas atau Fourier. Sejak itu, ratusan letusan sedemikian telah dikesan. Ada yang bersifat tunggal. Ia muncul sekali dan senyap selama-lamanya. Namun, ada yang lain mengejutkan para saintis didapati berulang mengeluarkan siri denyutan. Frekuensi isyarat ini menghasilkan bunyi yang sangat khas. Ia pendek, tajam, seperti bunyi sebatan cemeti atau bunyi piu elektronik. Apabila letusan berulang, kita mendengar siri klik kadang-kadang mengikut satu sama lain pada selang masa yang rawak. Asal-usul letusan radio pantas kekal sebagai salah satu misteri utama dalam astrofizik moden. Terdapat pelbagai hipotesis. Setengah saintis percaya bahawa sumbernya mungkin magnetar, iaitu sejenis bintang neutron dengan medan magnet yang sangat kuat. Yang lain pula mengandaikan ia mungkin penggabungan objek padat atau mungkin sesuatu yang lebih eksotik lagi. Dengan mendengar klik misteri dari ruang antara galaksi ini, kita sebenarnya menyaksikan penyelesaian salah satu teka-teki kosmik yang terbesar. Setiap letusan baru yang dikesan, setiap rakaman sonifikasi baru membawa kita lebih dekat untuk memahami malapetaka yang luar biasa dahsyat yang mampu menghasilkan jeritan yang begitu pendek dan kuat yang dapat didengari merentasi separuh alam semesta. Kita dah banyak bincang tentang bunyi yang dikeluarkan oleh objek-objek tertentu. Tapi, pernahkah kita terfikir macam mana pula bunyinya jika kita cuba dengar seluruh galaksi? Galaksi kita, Bima Sakti, adalah sistem gergasi yang terdiri daripada ratusan bilion bintang, gas, debu dan jirim gelap. Ia bukanlah satu sumber bunyi yang tunggal. Namun, jika kita halakan teleskop radio ke pusatnya atau sepanjang satahnya, kita akan menerima campuran isyarat kompleks daripada pelbagai sumber. Latar belakang umum pancaran radio galaksi inilah yang kita panggil sebagai suara, Bima Sakti. Jadi, apa yang akan kita dengar jika isyarat ini kita sonifikasikan? Ia bukan melodi mahupun ritma yang jelas. Ia adalah bunyi hingar dan noise yang dalam, kompleks dan sentiasa berubah.
Di dalamnya, kita boleh bezakan bunyi desairan yang datang daripada sinaran sinkrotron elektron yang bergerak dalam medan magnet galaksi. Kita juga dapat menangkap latar bunyi yang lebih perlahan, iaitu daripada sisa-sisa supernova yang jauh dan kawasan pembentukan bintang. Jika teleskop dihalakan betul-betul ke pusat galaksi ke arah buruj Sagittarius, hingar itu akan menjadi lebih kuat dan lebih intensif. Di sana, di tengah-tengah jantung Bima Sakti, tersembunyi lohong hitam supermasif Sagittarius A bintang. Ia tidaklah seaktif lohong hitam di gugusan Perseus, namun ia tetap dikelilingi oleh gas panas yang memancarkan gelombang radio. Dengungan yang datang dari pusat inilah yang boleh kita ibaratkan sebagai degupan jantung galaksi kita. Dengan mendengar hingar galaksi ini, kita dapat merasakan skala dan kerumitan rumah bintang kita. Ini umpama kita berdiri di tengah-tengah bandar raya yang besar sambil menutup mata dan hanya mendengar. Kita mungkin tidak dapat membezakan perbualan individu, tetapi dengung umum bandar itu memberikan kita gambaran tentang kehidupannya, tenaganya dan saiznya. Begitulah juga apabila kita mendengar hingar radio Bima Sakti, kita dapat merasai kehebatannya dan nafasnya, mendengar suara kolektif berbilion bintang dan nebula. Galaksi kita terhampar berbilion-bilion galaksi lain. Tahukah anda, galaksi-galaksi ini juga mengeluarkan bunyi. Galaksi di mana bintang-bintang baharu terbentuk secara aktif, atau yang kita panggil galaksi letusan bintang, sumber kuat bagi pancaran radio. Dalam awan molekul gergasi mereka, ribuan bintang masif dilahirkan. Bintang-bintang ini hidup tidak lama, meletup sebagai supernova, membanjiri galaksi dengan sinar kosmik, lantas menghasilkan desiran radio yang sangat kuat. Namun, terdapat sejenis galaksi lain yang bunyinya jauh lebih lantang. Ia dikenali sebagai galaksi aktif atau kuasar. Di pusat galaksi-galaksi ini bersemayamnya lohong hitam supermasif yang rakus menyedut bahan sekeliling, gas, debu, malah keseluruhan bintang. Bahan ini semasa jatuh ke dalam lohong hitam akan berputar dalam apa yang dinamakan cakera akresi. Geseran dalam cakera tersebut memanaskan bahan sehingga jutaan darjah, menyebabkannya bersinar terang, merentasi semua spektrum elektromagnet, termasuklah gelombang radio. Selalunya dua pancutan plasma gergasi atau jet akan keluar dari pusat sistem sedemikian. Pancutan ini boleh menjangkau jutaan tahun cahaya, melangkaui sempadan galaksi itu sendiri. Jet-jet inilah yang merupakan antara sumber radio paling kuat di seluruh alam semesta. Jika kita lakukan sonifikasi, iaitu menukarkan isyarat radio dari kuasar yang jauh, kita akan mendengar raungan yang kuat dan berterusan. Ini adalah bunyi jirim yang dikoyak-koyakkan dan ditelan oleh raksasa graviti. Ia adalah raungan tenaga yang setanding dengan tenaga ratusan galaksi biasa, namun datang dari kawasan yang saiznya tidak lebih besar daripada sistem suria kita sendiri. Dengan mendengar suara-suara yang jauh ini, kita sedang mengintai kembali ke masa silam alam semesta. Kerana cahaya dan gelombang radio, mereka telah mengembara selama berbilion tahun untuk sampai kepada kita. Kita dapat mendengar bagaimana alam semesta sewaktu usia mudanya yang bergelora ketika galaksi-galaksi lebih aktif dan lohong hitam pusat. Mereka merupakan pemangsa yang tak pernah kenyang. Raungan inilah runut bunyi bagi era Titan kosmik.
Selain objek-objek individu, wujud juga hingar latar belakang background noise yang menyelubungi seluruh alam semesta. Kita sudah pun membincangkan mengenai sinaran peninggalan, iaitu gema dentuman besar, Big Bang, dalam julat gelombang mikro. Namun, wujud juga latar belakang radio kosmik. Ini adalah jumlah keseluruhan pancaran daripada semua sumber radio di alam semesta yang terlalu jauh atau terlalu samar untuk diasingkan secara individu. Bayangkan anda berada di stadium besar semasa perlawanan. Anda mendengar keriuhan menyeluruh daripada ribuan penonton, jeritan, perbualan dan tepukan. Namun anda tidak dapat membezakan satu suara pun. Belakang radio kosmik adalah seperti ini. Ia ibarat bunyi riuh rendah yang datang daripada berbilion galaksi dan kuasar yang jauh. Apabila distrukturkan menjadi bunyi sonifikasi, ia hanya bunyi putih, white noise, kedengaran seperti desisan. Walaupun bagi ahli kosmologi, bunyi bising ini membawa maklumat yang tidak ternilai. Dengan mengkaji keamatan dan taburannya di langit, saintis boleh membuat kesimpulan tentang bagaimana bintang dan galaksi terawal terbentuk. Dan zaman pengionan semula, ionisasi berlaku. Ini adalah ketika cahaya daripada bintang pertama membakar gabus hidrogen neutral yang memenuhi alam semesta yang masih muda. Bunyi ini sama seperti lapisan arkeologi tersimpan maklumat tentang peringkat paling awal evolusi struktur kosmik. Para saintis kini berusaha untuk menolak keluar isyarat daripada sumber-sumber yang lebih dekat dan sudah dikenali daripada bunyi bising keseluruhan ini semata-mata untuk mendapatkan isyarat paling samar dan paling purba daripada bintang-bintang terawal. Ini adalah tugas yang sangat rumit, ibarat cuba mendengar bisikan di bak hujung padang stadium ketika gol kemenangan sedang dijaringkan. Tetapi jika ia berjaya, kita akan dapat mendengar fajar kosmik, detik di mana cahaya pertama menyala di alam semesta selepas zaman gelap yang panjang. Mari kita bincangkan bagaimana sebenarnya proses sonifikasi membantu kita dalam penemuan saintifik. Salah satu contoh paling jelas ialah penemuan pulsar pertama yang telah kita sebutkan tadi. Pelajar PhD Jocelyn Bell Burnell sedang meneliti berkilometer-kilometer pita kertas yang merekodkan data daripada teleskop radio. Dia menyedari ada isyarat yang aneh dan berulang. Isyarat itu kelihatan seperti coretan kecil pada graf yang berulang setiap 1:33 saat. Pada mulanya, isyarat ini dianggap sebagai gangguan semata-mata. Namun, jika dia mempunyai peluang untuk mendengar data itu, telinganya pasti akan serta-merta mengesan dan mengasingkan rentak yang jelas dan bermetronom ini daripada hingga latar belakang. Pendengaran manusia mempunyai kebolehan unik untuk mengecam corak masa, temporal patterns. Kita boleh membezakan antara bunyi rawak dan muzik, pertuturan dan jeritan, bunyi titisan hujan dan bunyi tapak kaki. Para saintis menggunakan kebolehan ini secara aktif dalam projek LIGO untuk mencari gelombang graviti. Data tidak hanya dianalisis oleh komputer. Terdapat juga projek sains awam yang dikenali sebagai Gravity Spy, di mana sukarelawan boleh melihat dan mendengar gangguan bunyi glitch yang telah disonifikasi, iaitu isyarat hingar pendek dalam pengesan. Dengan mengklasifikasikan bunyi ini, manusia membantu melatih kecerdasan buatan untuk membezakan isyarat sebenar daripada gangguan dengan lebih baik. Contoh lain ialah astroseismology dengan menganalisis lagu. Bintang
kita bukan sahaja dapat mendengar nada utamanya, tetapi juga harmonik, rentak dan perubahan pada timbre. Nuansa halus ini yang mungkin tidak begitu jelas pada graf bagi telinga yang terlatih akan kedengaran sebagai perubahan ketara dalam harmoni. Ini boleh menunjukkan kewujudan planet di sekeliling bintang itu, proses yang berlaku dalam terasnya, atau bahawa bintang tersebut adalah sebahagian daripada sistem bintang kembar. Sonifikasi menukarkan set nombor yang abstrak menjadi sesuatu yang intuitif, membolehkan para saintis memanfaatkan salah satu alat pengecaman corak paling sempurna yang dianugerahkan oleh alam semula jadi kepada kita, iaitu pendengaran kita sendiri. Adalah penting untuk kita sedari bahawa sonifikasi bukan sekadar disiplin sains, tetapi pada tahap tertentu ia juga merupakan seni. Tidak ada satu-satunya cara yang mutlak betul untuk menukar data menjadi bunyi. Para saintis atau artis yang terlibat dalam sonifikasi perlu membuat beberapa keputusan kreatif. Contohnya, ciri data manakah yang akan kita kaitkan dengan peak, iaitu tinggi rendah nada, dan ciri manakah yang kita kaitkan dengan kekuatan bunyi atau kelantangan. Mungkin kita juga boleh menggunakan instrumen muzik yang berbeza untuk jenis isyarat yang berlainan. Misalnya, isyarat dari pulsar boleh dibunyikan seperti dentaman drum, manakala gelombang magnetosfera yang lebih lancar boleh diwakili oleh bunyi seruling atau bunyi sintesis. Keputusan-keputusan ini sangat mempengaruhi persepsi kita. Bunyi lubang hitam jika dipersembahkan sebagai dengungan yang menggerunkan akan menimbulkan emosi tertentu. Tetapi, jika ia dibunyikan sebagai nada yang tinggi dan jernih, tanggapan kita pasti berbeza sama sekali. Kesubjektifan ini tidak menjadikan kaedah tersebut kurang saintifik selagi pola data asas dikekalkan. Malah, ia membuka peluang baharu untuk komunikasi data. Artis dan pemuzik seperti Matt Russo dan wakil projek System Sounds telah menghasilkan komposisi muzik lengkap berdasarkan data astronomi. Sebagai contoh, mereka mengambil data orbit planet dalam sistem TRAPPIST-1 dan menetapkan setiap planet itu dengan not muzik yang tersendiri. Hasilnya, apabila planet-planet itu beredar, terhasillah melodi yang unik dan harmoni. Projek-projek sebegini membantu orang awam yang jauh dari bidang sains untuk merasai keindahan dan keharmonian kosmos. Ia menterjemahkan konsep-konsep rumit ke dalam bahasa muzik yang universal, membangkitkan rasa kagum dan rasa kepunyaan terhadap penemuan hebat. Ini adalah jambatan antara dunia formula yang ketat dengan dunia emosi manusia, menunjukkan bahawa alam semesta bukan sahaja boleh dikaji tetapi juga sangat indah. Walaupun kita bercakap tentang bunyi angkasa lepas, penting untuk kita sentiasa ingat tentang skalanya. Kebanyakan proses yang kita dengari ini berlaku dalam rangka masa yang sangat berbeza daripada apa yang kita biasa. Kita telah sebut sebelum ini bahawa satu ayunan gelombang bunyi dari lohong hitam di gugusan bintang Perseus mengambil masa 10 juta tahun. Untuk mendengarnya, kita perlu memadatkan 10 juta tahun itu menjadi hanya 1 saat. Bintang-bintang biasa seperti matahari kita mempunyai tempoh dalam lingkungan beberapa minit. Bagi menjadikannya dengungan yang boleh didengari, kita mesti mempercepatkan rakaman itu ribuan kali ganda. Putaran planet yang menghasilkan melodi dalam projek System Sounds pula hakikatnya memakan masa berhari-hari, berbulan-bulan, malah bertahun-tahun.
Kita mempercepatkan masa untuk menangkap irama muzik ini. Di sisi lain, terdapat pula proses yang sangat pantas. Satu letusan radio pantas, fast radio burst, hanya bertahan dalam milisaat. Untuk mendengarnya dan menganalisisnya, para saintis sebaliknya terpaksa memperlahankan masa, meregangkan impuls pendek itu. Manipulasi skala masa inilah salah satu ciri sonifikasi yang paling menakjubkan. Ia membolehkan kita memahami rentak alam semesta yang sama sekali tidak dapat dicapai oleh pengalaman langsung kita. Kita boleh mendengar pernafasan perlahan galaksi yang berlangsung berjuta-juta tahun dan jeritan pendek bintang yang sedang mati yang berlaku dalam sekelip mata. Ini memberikan kita perspektif yang unik. Kehidupan kita sendiri, malah seluruh sejarah manusia, hanyalah satu detik yang singkat berbanding dengan kitaran kosmik ini. Dengan mendengar lagu bintang yang dipercepatkan atau klik dari kekosongan intergalaksi yang diperlahankan, kita sejenak keluar daripada persepsi masa manusia biasa dan menyentuh keabadian, menyentuh rentak alam semesta itu sendiri. Mari kita berpijak semula di bumi dan bincangkan bagaimana bunyi kosmik itu diterjemahkan secara visual, atau lebih tepatnya, bagaimana gelombang bunyi sebenarnya dapat membantu kita untuk melihat alam semesta. Ini merujuk kepada visualisasi data yang sering seiring dengan sonifikasi. Bayangkan satu spektrogram bunyi. Ini adalah graf yang menunjukkan bagaimana komposisi frekuensi bunyi berubah mengikut masa. Spektrogram ini memaparkan dengan jelas not tinggi dan rendah, tempoh masa dan juga kekuatannya. Kaedah visualisasi yang serupa juga digunakan untuk isyarat-isyarat kosmik. Sebagai contoh, isyarat daripada pulsar akan kelihatan pada spektrogram sebagai satu siri garisan menegak yang berulang pada selang masa yang sekata. Bunyi chip, chirp daripada penggabungan lubang hitam pula dilihat sebagai garisan melengkung yang bergerak lancar dari bawah ke atas, menandakan peningkatan frekuensi. Visual ini sama bermaklumatnya dengan bunyi itu sendiri. Kadang-kala, ahli astronomi mencipta visualisasi 3 dimensi 3D yang lebih kompleks. Bayangkan simulasi penggabungan dua bintang neutron. Komputer mengira bagaimana ketumpatan, suhu dan medan graviti akan berubah pada setiap detik. Data ini kemudian boleh dizahirkan melalui bunyi dan pada masa yang sama dijanakan secara visual. Contohnya, kelantangan bunyi mungkin sepadan dengan keamatan gelombang graviti, manakala warna imej pula menunjukkan suhu jirim. Hasilnya, kita bukan sekadar mendapat satu rakaman video, tetapi pengalaman audio-visual yang lengkap yang membolehkan kita untuk melihat dan mendengar malapetaka kosmik ini. Simulasi sebegini membantu saintis memahami dengan lebih baik fizik fenomena ekstrem dan membandingkan model teori mereka dengan pemerhatian sebenar. Bagi kita sebagai penonton, ini adalah peluang hebat untuk mengintai jauh ke dalam proses yang tidak mungkin dilihat secara langsung, serta merasai kehebatan dan keindahan peristiwa tersebut melalui sintesis bunyi dan imej. Ini adalah satu lagi cara untuk menterjemah bahasa kosmos kepada bahasa yang dapat kita fahami, iaitu bahasa panca indera. Kita sedia maklum bahawa angkasa lepas dipenuhi dengan gelombang radio. Tetapi, adakah terdapat bunyi akustik yang sebenar di dalamnya? Anehnya, jawapannya adalah ya, tetapi hanya di lokasi yang sangat spesifik dan terhad. Bunyi memerlukan medium untuk bergerak dan walaupun ruang antara bintang adalah vakum,
sesetengah objek kosmik mempunyai medium ini. Contoh di dalam bintang. Bintang bukanlah bola pepejal, sebaliknya ia adalah sfera gergasi yang terdiri daripada plasma yang sangat panas dan padat. Proses perolakan sentiasa berlaku di dalamnya. Plasma panas naik dari teras ke permukaan, menyejuk dan turun semula. Arus yang bergelora ini menghasilkan gelombang bunyi yang merambat ke seluruh bintang. Gelombang inilah yang menyebabkan getaran yang dikaji oleh bidang astroseismologi. Oleh itu, di dalam bintang sebenarnya sentiasa ada dengungan yang berterusan dan memekakkan telinga. Contoh lain ialah nebula gas, terutamanya di kawasan pembentukan bintang yang muda. Walaupun ketumpatan gas di situ sangat kecil mengikut piawaian bumi, ia tetap bukan sifar. Apabila bintang besar yang panas lahir berhampiran, sinaran kuat dan angin bintangnya mula menekan gas di sekeliling dengan kuat, memampatkannya dan mencipta gelombang kejutan. Gelombang kejutan ini yang pada dasarnya adalah gelombang bunyi yang sangat perlahan dan panjang merambat melalui nebula, memadatkan gas dan memulakan proses pembentukan bintang baharu. Kita tidak dapat mendengar bunyi ini secara langsung kerana panjang gelombangnya boleh mencapai tahun cahaya dengan frekuensi hanya 1 ayunan dalam 1000 tahun. Tetapi ini adalah gelombang tekanan sebenar yang bergerak melalui medium antara bintang. Sudah tentu, kita juga ada atmosfera planet. Di atmosfera Musitari atau Zuhal, taufan berterusan dengan kelajuan angin beratus-ratus kilometer sejam dan kilat gergasi sentiasa menyambar. Jika kita dapat menurunkan mikrofon di sana, kita akan mendengar ngauman angin yang tidak putus-putus dan dentuman guruh yang memekakkan telinga. Kesimpulannya, angkasa lepas bukanlah sunyi sepenuhnya. Di sudut-sudut tertentu di dalam teras bintang dan di awan nebula, terdapat simfoni akustik tersendiri yang sebenar, walaupun tidak dapat kita dengar secara terus. Selain bunyi semula jadi, angkasa lepas juga semakin dipenuhi oleh bunyi-bunyi buatan manusia. Sejak bermulanya era angkasa lepas, manusia telah menghantar pelbagai isyarat radio ke angkasa. Satelit-satelit pertama, termasuk Sputnik 1 Soviet yang terkenal itu, menghantar isyarat ringkas ke bumi yang boleh ditangkap oleh mana-mana peminat radio amatur. Bunyi bip-bip-bipnya yang terkenal itu menjadi suara buatan pertama di angkasa lepas. Sejak itu, kita telah menghantar isyarat yang tidak terkira. Banyaknya, ini termasuklah arahan kawalan untuk kapal angkasa, data telemetri yang dihantar kembali, maklumat saintifik daripada rover Marikh hinggalah kepada isyarat sistem GPS. Semua ini mewujudkan satu sfera pancaran radio buatan yang sentiasa berubah-ubah di sekeliling bumi. Bagaimana pula dengan mesej yang dihantar khas untuk tamadun luar angkasa? Yang paling terkenal ialah mesej Arecibo yang dihantar pada tahun 1974 ke arah gugusan bintang M13. Ia merupakan isyarat radio berkod yang mengandungi maklumat tentang manusia. Jika isyarat ini dijadikan bunyi, ia akan kedengaran seperti siri nada pendek dengan pik yang berbeza-beza. Satu contoh yang lebih puitis ialah piring emas yang dibawa oleh kuar angkasa Voyager 1 dan Voyager 2. Di dalamnya, selain imej dan ucapan selamat dalam pelbagai bahasa, turut direkodkan bunyi-bunyi semula jadi seperti bunyi angin dan hujan, kicauan burung serta muzik klasik Bach dan Chuck Berry. Ini bukanlah isyarat radio tetapi medium fizikal, ibarat mesej di dalam botol
yang dihumban ke dalam lautan kosmik. Kuar-kuar ini kini telah meninggalkan sistem suria dan sedang melayang di ruang antara bintang. Mungkin puluhan ribu tahun dari sekarang, ada yang akan menemuinya dan dapat mendengar suara planet kita. Dengan cara inilah manusia menambah notanya sendiri dalam simfoni agung alam semesta. Apakah masa depan mendengar alam semesta? Jawabannya, ia pasti akan menjadi lebih mengujakan. Teleskop-teleskop baharu yang jauh lebih sensitif kini sedang dibina, sama ada di bumi mahupun di angkasa. Sebagai contoh, teleskop radio gergasi Square Kilometre Array atau SKA yang akan terdiri daripada ribuan antena yang dipasang di Australia dan Afrika Selatan. Jumlah kawasan pengumpulan datanya akan mencapai 1 kilometer persegi, menjadikannya teleskop terbesar di dunia. SKA akan membolehkan kita meninjau kembali ke era terawal semesta, memetakan taburan hidrogen, menemui ribuan pulsar baharu dan mungkin juga mengesan gelombang graviti yang paling halus. Namun, cabaran besar yang dihadapi adalah jumlah data yang akan dijana oleh teleskop ini. Ia dijangka melebihi keseluruhan trafik internet global hari ini. Sudah tentu mustahil untuk menganalisis jumlah maklumat sebegitu secara manual. Di sinilah kecerdasan buatan AI akan memainkan peranan penting. Algoritma pembelajaran mesin akan menyaring petabyte data ini, mencari corak bunyi yang lazim dan pada masa yang sama mengesan jenis isyarat yang sama sekali baharu dan tidak diketahui. Mungkin AI dapat mengenal pasti korelasi yang sangat halus dalam bunyi kosmik yang mustahil untuk dikesan oleh telinga atau mata manusia. Selain itu, balai cerap gelombang graviti juga semakin maju. Rancangan sedang dibuat untuk melancarkan interferometer angkasa LISA. Ia akan melibatkan 3 satelit yang membentuk segitiga gergasi di angkasa dengan setiap sisi sepanjang 2,5 juta kilometer. LISA akan sensitif terhadap gelombang graviti berfrekuensi sangat rendah yang tidak mungkin dapat ditangkap dari bumi. LISA akan membolehkan kita mendengar penggabungan lohong hitam supermasif di pusat galaksi, sistem binari kerdil putih dan mungkin juga gelombang graviti yang terhasil pada detik-detik awal selepas letupan besar, Big Bang. Kita kini berada di ambang era baharu dalam bidang astronomi, di mana kita bukan sahaja dapat melihat, malah mendengar semesta dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelum ini. Mendengar alam semesta membawa kita kepada persoalan falsafah yang amat mendalam. Apabila kita menukarkan data yang tidak berjiwa, foton, gelombang radio, gelombang graviti menjadi bunyi, kita sebenarnya telah memanusiakan seluruh kosmos. Kita menggunakan pendengaran, salah satu deria yang paling kuno dan kaya emosi, untuk merasai dan memahami kosmos. Ini mengubah persepsi kita sepenuhnya. Kosmos tidak lagi dilihat sebagai jurang yang dingin dan kosong. Sebaliknya, ia menjadi entiti yang hidup, dinamik dan dipenuhi suara-suara. Kita mula membicarakan tentang nyanyian bintang, bisikan gas dan raungan kuasar. Ini sememangnya metafora, namun ia membantu kita menjalin ikatan yang lebih erat dan intuitif dengan alam ciptaan. Situasi ini juga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan kita dalam alam semesta. Dengan mendengar gema dentuman besar Big Bang, kita seolah-olah menyentuh kembali saat kelahiran kolektif kita. Apabila kita mendengar dengungan nebula ketam, kita mendengar bagaimana elemen berat, karbon, oksigen, zat besi dilahirkan dalam relau supernova.
Elemen-elemen inilah yang membentuk diri kita, planet kita dan segala-galanya di sekeliling kita. Kita secara literalnya adalah debu bintang dan bunyi-bunyian kosmos sentiasa mengingatkan kita akan hakikat ini. Bagaimana pula jika suatu hari nanti di tengah-tengah semua bunyi semula jadi ini, kita terdengar sesuatu yang berbeza. Suatu isyarat yang mempunyai ciri-ciri baik buatan, kompleksiti dan bermakna. Pencarian kecerdasan luar angkasa, Projek SETI, pada dasarnya adalah usaha untuk mengesan suara asing di dalam korus kosmik ini. Apakah perasaan yang akan melanda kita pada detik itu? Hairan, gembira, takut. Mendengar alam semesta bukan sekadar mencari ilmu, ia juga merupakan pencarian tentang diri kita sendiri, asal-usul kita dan kemungkinan masa depan kita. Mari kita berfantasi seketika. Cuba bayangkan apa lagi yang kita mampu dengar jika teknologi kita mencapai tahap yang jauh lebih maju. Sebagai contoh, kita mungkin boleh mengesan neutrino, zarah yang sangat kecil, hampir tanpa jisim, yang terhasil daripada tindak balas nuklear di teras bintang dan ketika letupan supernova. Zarah-zarah ini hampir tidak berinteraksi dengan jirim dan ia merentas planet serta bintang seolah-olah tiada halangan. Sekiranya kita berjaya membina pengesan yang cukup sensitif dan menukar aliran neutrino ini kepada bunyi, kita pasti boleh mendengar apa yang sedang berlaku di teras matahari kita sekarang. Itu akan menjadi laporan paling terus dari pusat sesebuah bintang. Bagaimana pula dengan jirim gelap? Bahan misteri ini membentuk kira-kira 85% daripada keseluruhan jirim di alam semesta. Namun kita masih tidak tahu apa kandungannya. Beberapa teori mengandaikan bahawa zarah-zarah jirim gelap boleh berbalik musnah sesama sendiri, menghasilkan sinar gamma atau zarah lain yang boleh kita rekodkan. Jika kita mengesan isyarat sedemikian dari pusat galaksi, tempat tumpuan jirim gelap, kita boleh menukarnya menjadi bunyi. Apakah bunyi jirim gelap itu? Mungkin ia hanyalah bisikan frekuensi tinggi yang hampir tidak dapat didengar, menembusi segala-galanya di sekeliling kita. Bagaimana pula dengan lubang cacing atau dimensi-dimensi lain sekiranya ia benar-benar wujud? Mungkinkah ia berbunyi dengan cara tertentu dalam alam semesta kita? Mungkin ia mewujudkan herotan khusus dalam ruang masa yang boleh kita tangkap sebagai isyarat gelombang graviti yang unik. Walaupun ini hanyalah spekulasi buat masa ini, ia menunjukkan betapa banyaknya misteri yang belum diterokai dan belum pernah didengar yang tersimpan dalam kosmos. Setiap telinga baharu yang kita halakan ke langit, sama ada teleskop radio, pengesan gelombang graviti atau balai cerap neutrino, berpotensi mendedahkan pelet bunyi alam semesta yang sama sekali baharu. Bunyi-bunyi dari angkasa lepas kini semakin banyak diaplikasikan dalam dunia seni, malah sehingga ke bidang terapi. Para pemuzik dan komposer menggunakan data yang telah diubah menjadi bunyi ini sebagai sumber inspirasi atau bahkan sebagai teras utama dalam karya mereka. Seorang pemuzik elektronik misalnya boleh mengambil rentak daripada denyutan pulsar dan menjadikannya sebagai rentak drum dalam lagu mereka. Manakala komposer aliran avant-garde pula boleh mencipta keseluruhan simfoni yang berlandaskan fluktuasi sinaran kosmik latar belakang. Ini telah melahirkan satu genre muzik yang sama sekali baharu, iaitu ambient kosmik, di mana pendengar boleh tenggelam dalam suasana alam semesta yang jauh.
Bagi artis visual, mereka menghasilkan instalasi di mana bunyi angkasa lepas mengawal pencahayaan, warna atau pergerakan objek sekaligus mewujudkan pengalaman multisensori yang unik. Terdapat juga aplikasi yang lebih praktikal, menenangkan, monoton atau yang berubah secara perlahan seperti dengungan bintang atau nyanyian magnetosfera. Boleh digunakan dalam terapi bunyi untuk tujuan relaksasi, meditasi dan membantu mengatasi masalah insomnia. Inilah sebabnya mengapa anda sedang mendengar kuliah ini sekarang. Bunyi angkasa lepas yang dalam dan berfrekuensi rendah ini boleh membantu memperlahankan degupan jantung dan pernafasan, melegakan ketegangan dan membawa kita ke dalam keadaan tenang. Ini adalah sejenis tirai bunyi putih atau lebih tepat lagi, tirai bunyi kosmik semula. Jadi yang menapis gangguan harian dan menyediakan otak untuk berehat. Apabila kita mendengar bunyi-bunyi ini, kita secara intuitif merasakan sesuatu yang amat besar, abadi dan damai. Ia membantu kita melihat keresahan dan kebimbangan peribadi kita sebagai perkara yang kurang penting jika dibandingkan dengan skala alam semesta. Oleh itu, suara-suara daripada bintang dan galaksi yang jauh ini setelah melalui penapis sains dan teknologi kembali kepada kita sebagai alunan dodoyan yang menenangkan, membantu kita mencari ketenangan dan keharmonian. Salah satu aspek paling menakjubkan tentang bunyi kosmik ialah kepelbagaiannya. Alam semesta tidak memainkan melodi yang sama berulang kali. Pelet bunyinya sangat kaya. Kita ada rentak pulsar yang jelas dan mekanikal, bunyinya seperti detikan jam kosmik. Ada desiran saki-baki supernova yang huru-hara dan ganas, kedengaran seperti gema satu letupan dahsyat. Ada dengungan bergetar bintang yang dalam, menyerupai nyanyian Sami Tibet. Ada juga raungan lubang hitam yang menyeramkan dan seolah-olah dari dimensi lain. Kita dengar kicauan dan siulan aneh di magnetosfera planet kita. Ada bunyi klik pendek dan tajam dari letusan radio pantas yang penuh misteri. Ada bisikan lembut hidrogen sejuk yang hampir tidak kedengaran di lengan-lengan spiral galaksi. Dan mendominasi segala-galanya ialah raungan Big Bang yang memekakkan namun sudah lama senyap yang kini terperangkap dalam sinaran latar belakang kosmik. Setiap bunyi ini menceritakan kisah tersendiri, kisah tentang kelahiran, kehidupan dan kematian bintang, kisah tentang tarian planet dan galaksi, kisah tentang hukum alam paling asas yang mengawal graviti dan cahaya. Simfoni ini tidak digubah oleh mana-mana komposer. Ia lahir secara spontan daripada proses fizikal yang berlaku di seluruh pelosok kosmos. Dan hakikat bahawa kita, makhluk yang hidup di planet kecil di samping salah satu daripada berbilion bintang, telah berjaya mencipta peralatan dan kaedah untuk mendengar muzik agung ini adalah salah satu pencapaian terbesar akal kita. Kita telah belajar untuk mendengar alam semesta dan ia menjawab kita dengan koir yang terdiri daripada trilion suara. Mungkin anda terfikir, apakah kita boleh mendengar sendiri bunyi-bunyian dari angkasa tanpa perlu akses kepada teleskop gergasi? Jawapannya, dalam satu aspek, boleh. Walaupun anda takkan dapat mendengar gelombang radio kosmik secara terus, ada beberapa cara untuk merasai pengalaman ini. Terdapat banyak arkib dalam talian, contohnya di laman web NASA, Agensi Angkasa Eropah dan pelbagai universiti yang telah memuat naik
rakaman fenomena angkasa yang diubah kepada bunyi atau sonifikasi. Di sana anda boleh temui koir bumi, bunyi dentuman pulsar mahupun dengungan lubang hitam. Mendengar rakaman-rakaman ini menggunakan fon kepala yang baik boleh menjadi pengalaman meditasi yang menenangkan. Selain itu, wujud juga perisian planetarium dan aplikasi mudah alih. Aplikasi ini bukan sahaja menunjukkan peta langit malam, tetapi kadangkala turut menyertakan data sonifikasi atau muzik latar bertema yang membantu mencipta suasana yang diperlukan. Terdapat juga kaedah yang lebih langsung. Peminat radio amatur dengan peralatan yang cukup baik sebenarnya boleh menangkap beberapa isyarat kosmik. Sebagai contoh, mereka boleh menangkap pantulan gelombang radio daripada jejak meteor di atmosfera atau bahkan isyarat lemah yang datang dari musitari Jupiter. Sudah tentu, ini memerlukan pengetahuan dan peralatan tertentu. Tetapi ini menunjukkan bahawa jurang antara astronomi profesional dan astronomi amatur tidaklah begitu luas. Namun, mungkin cara yang paling utama untuk benar-benar mendengar angkasa adalah dengan keluar pada malam yang cerah, mencari tempat yang jauh dari cahaya bandar dan hanya melihat bintang-bintang. Setiap titik cahaya yang anda lihat itu adalah berbola plasma gergasi yang berdesing. Bayangkan di antara mereka awan gas yang tidak kelihatan hanyut, berbisik pada frekuensi mereka. Bayangkan juga jauh di sana pulsar berputar untuk irama kosmik mereka. Eksperimen fikiran ini iaitu menghubungkan imajinasi anda dengan pengetahuan saintifik. Itulah cara yang paling mudah untuk mendengar muzik sfera yang sunyi. Mari kita rumuskan mengapa ruang angkasa berbisik. Ia berbisik kerana ia bukanlah kosong, ia dipenuhi dengan tenaga, jirim dan medan. Bisikan ini adalah dalam bahasa gelombang elektromagnet yang membawa maklumat tentang proses yang paling ganas dan juga yang paling tenang di seluruh alam semesta. Ia mendendangkan lagu melalui getaran bintang-bintang yang menceritakan struktur dalaman mereka kepada kita. Ia menghentak mengikut rentak bintang neutron, iaitu sisa-sisa amat padat daripada bencana bintang. Ia menderu dengan suara lohong hitam yang menggoncangkan gas dalam gugusan galaksi. Ia menguak melalui gelombang graviti yang lahir daripada malapetaka penggabungan objek-objek besar. Dan ia masih menyimpan gema kelahirannya sendiri yang dirakamkan dalam sinaran peninggalan. Kita tidak dapat mendengar bisikan ini dengan telinga kita kerana deria kita disesuaikan dengan keadaan yang sama sekali berbeza, iaitu persekitaran udara yang padat di planet kita. Namun, kita telah mengatasi batasan ini dengan kekuatan akal budi kita. Kita telah mencipta telinga baharu, teleskop radio, balai cerap sinar X dan pengesan gelombang graviti. Dan kita telah menghasilkan cara baharu untuk mendengar. Sonifikasi yang menterjemahkan bahasa kosmos yang tidak kelihatan dan tidak terdengar itu kepada bahasa bunyi yang kita fahami. Terjemahan ini bukan sahaja membolehkan kita memperoleh maklumat saintifik baharu, malah ia juga membolehkan kita menghayati alam semesta dengan cara baharu, merasakan skalanya, dramanya dan keharmoniannya. Bisikan kosmik ini adalah bukti bahawa alam semesta ini bukanlah sejuk dan mati. Ia hidup, bernafas, berubah dan ia mempunyai suaranya yang tersendiri, yang unik. Kita hanya perlu belajar cara untuk mendengarnya. Dan sekarang, sambil anda berbaring dengan mata terpejam, bersiap untuk tidur lena, biarkanlah bunyi-bunyi kosmik ini
menjadi latar belakang istirahat anda. Bayangkan bukan suasana senyap sunyi sepi, tetapi ruang yang dipenuhi dengan dengungan yang dalam dan menyeluruh. Inilah bunyi latar alam semesta yang terdiri daripada suara berbilion-bilion galaksi yang jauh. Di tengah-tengah bunyi itu, seolah-olah instrumen yang berasingan dalam sebuah orkestra. Bunyi-bunyi lain muncul dari semasa ke semasa. Dengarlah, ada ketukan berirama yang jelas dan tajam. Itulah denyutan pulsar dari kejauhan sedang mengira waktu kosmik. Kemudian, anda terdengar pula bunyi yang mengalir lembut dan bersambung seakan-akan nyanyian ikan paus. Itu adalah angin suria yang sedang bermain di atas tali magnetosfera bumi, menghasilkan aurora. Tiba-tiba, kedengaran satu klik yang pendek dan tajam datang dari galaksi lain. Itulah letusan radio pantas yang misteri, yang sifatnya masih belum kita ketahui. Dan jauh di kedalaman, pada ambang pendengaran, bergetar satu nota yang sangat rendah. Itu adalah lubang hitam supermasif yang sedang menyanyi di pusat gugusan galaksi yang jauh. Semua bunyi ini bercampur menjadi satu simfoni yang agung. Simfoni yang telah bergema selama 13.8 bilion tahun. Ia tiada permulaan, tiada pengakhiran, ia wujud begitu sahaja. Dan anda pada saat ini adalah sebahagian daripadanya. Nafas anda juga satu ritma. Degupan jantung anda juga satu denyutan. Biarkan ritma-ritma kosmik ini mengulit anda. Rasakan diri anda sebagai sebahagian daripada organisme besar yang berbunyi ini, iaitu alam semesta. Dan semoga tidur anda sedalam dan setenang, bisikkan perlahan hidrogen sejuk di lengan pilin Bima Sakti. Selamat malam. Baiklah, perjumpaan kita menelusuri bunyi-bunyi alam semesta telah tiba ke penghujungnya. Kita dapati bahawa ruang angkasa, bertentangan dengan sangkaan ramai, sebenarnya tidaklah sunyi sepi. Ia dipenuhi dengan pelbagai suara. Kita mendengar koir yang agak menyeramkan terhasil daripada interaksi angin suria dengan medan magnet bumi. Kita juga menangkap ketukan pulsar yang berirama seperti metronom, sisa-sisa bintang yang sangat padat. Kita terpegun dengan not paling rendah di seluruh alam semesta. Dalam lohong hitam supermasif di gugusan Perseus, yang mana getarannya berlarutan selama berjuta-juta tahun. Mungkin yang paling menakjubkan, kita mendengar bunyi cicip gelombang graviti, bunyi sebenar pertembungan dua lohong hitam, getaran yang berlaku pada fabrik ruang masa itu sendiri. Malah, kita turut menyentuh bunyi yang paling awal, raungan alam semesta yang masih muda, yang mana gema bunyinya masih bergema dalam sinaran kosmik latar. Ternyata, kesunyian kosmos hanyalah ilusi semata-mata. Sebenarnya, ia dipenuhi dengan maklumat yang mana fikiran kita kini belajar untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa bunyi. Seterusnya, membuka dimensi persepsi realiti yang sama sekali baharu. Simfoni kosmik ini bukan sekadar koleksi fakta yang menarik. Ia adalah peringatan bahawa kita hidup dalam alam semesta yang sungguh rumit, dinamik dan sangat indah, penuh dengan misteri yang menunggu untuk dirungkai dan untuk didengari. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami. Jika pengembaraan ini membantu anda berehat dan mempelajari sesuatu yang baharu, sila berikan like pada video ini dan langgan saluran kami agar anda tidak terlepas kuliah tidur yang seterusnya. Dan jangan lupa tekan butang loceng. Sekarang, soalan untuk anda. Antara semua bunyi kosmik yang kita bincangkan hari ini, yang manakah paling mengagumkan anda? Atau
Mungkin ada objek angkasa lain yang suaranya ingin anda dengari. Kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen. Kami sangat berminat untuk membacanya. Selamat malam.